Tadi kau ada cakap yang dekat Aswara. Ni back pada Aswara back. Okay. Situation. Kau kata Aswara banyak, dan kita semua tahu banyak sangat talent. Semua league power daripada kau kata. Betul. Tapi aku tak tahulah kalau betul benda ni kan. Dan aku nak tanya pendapat kau. Apa masalah kalau Aswara tu dah banyak talent, tapi yang market keluar kat TV tu bukan yang berbakat dekat Aswara, tapi graduan macam yang orang-orang yang banyak figures. Apa kenapa apa scouting problem ke? Diorang ni tak handsome ke? Berbakat tapi tak handsome? Tak juga. Dulu aku rasa Murkin masa mula-mula berlakon pun pecah kat dia. Tak ada handsome macam sekarang. Tapi siapa-siapa pun handsome bila ada duit kan. So bukan aku nak cakap Murkin handsome sebab dia ada duit, tetapi sebab dia ada platform itu. Dan macam dia dapat platform itu adalah rezeki dia pada saat itu. Dia dapat job. Tak ada tinggi sangat pun followers dia masa tu. Aku rasa setiap manusia kena ada X factor tu lah. Kena ada X factor yang menyebabkan TV station nak kau. Kenapa Fadli boleh masuk NKSPM? Yang NKSPM dulu kan, masa followers bukan ramai pun. Okey lah, dia berlakon power. Muka dia macam Eddie Ashraf? Tak pun. Yang letak Eddie Ashraf, awet lagi macam Eddie Ashraf handsome-nya kan. Betul tak? Betul. Siapa Fadli masuk ni? Tetapi dia ada X factor tu untuk masukkan dia ke dalam. Dan dia memang power berlakon. Dia memang power bro. Tapi kebanyakan dia bukan power sekadar power dialog lancar ke tak. Pemahaman dia terhadap watak itu lebih advance berbanding kita. And dia boleh pecahkan watak perwatakan watak itu lebih cepat, lebih accurate, lebih sesuai. Sebab dah berapa banyak watak dia pegang selama ini, berapa banyak homework dia buat study. Contoh percentage lelaki perempuan yang menyanyi di bar dulu, penyanyi cabaret ni contoh kan, percentage untuk berkahwin dengan askar lebih tinggi katakan pada saat itu, pada zaman tahun 1990, sebab dia buat homework. So pada zaman ini kalau bapak kau askar, mak kau berpotensi orang yang kerja catering dekat dalam army punya camp. Dia tahu homework itu. So dia punya psychologically logical itu make sense pada zaman itu. Apakah latar waktu dia? Kalau katakan kalau aku minta kau, aku nak kau buat watak budak umur 18 tahun pada tahun 19 budak umur 18 tahun, masa tu tahun 2003, macam mana kan lifestyle kau? Dia tahu bro, dia boleh bagi tahu tahun 18 tahun aku punya influence akan lebih ke arah hip hop. Pemakaian aku akan lain. Nirvana. Mak aku mungkin akan seorang lawyer, ayah aku seorang cikgu. Sebab dia tahu statistik pada zaman itu. Itu yang menyebabkan seseorang pelakon itu power. Homework itu bagus. Kan? So itulah yang tidaklah aku cakap Fadli Masuk pernah explain benda-benda ni dekat aku dan dia ada knowledge ni, tidak juga. Tetapi sebabkan critical dan logical thinking dia sebesar dan seluas itu. Satu aku cakap Fadli Masuk adalah seorang pelakon yang luar biasa. Tapi market semua tak nak yang tak ada muka. Betul lah. Dan yang berbakat ni akan ditenggelamkan yang ada muka, yang perlu. Aku rasa dia sebenarnya penonton-penonton adalah toddlers atau baby, budak-budak. Tak kisahlah makcik ke apa ke, diorang adalah bayi, diorang adalah anak kepada industri. Kenapa aku cakap anak kepada industri? Sebab industri adalah mak dan ayah yang menyuap anak-anak makan. Kalau kau duk suap dia daripada kecil, dia makan brokoli, maka besar dia akan makan brokoli. Tapi kalau kau asyik bagi dia makan cheese je, sampai besar dia tak pernah makan brokoli, bila kau bagi makan brokoli dia geli. Betul. Kan? So kalau engkau memegang tanggungjawab untuk meletak apa-apa, tak ada pun kalau contoh keluar satu drama macam Squid Game kat TV3, makcik-makcik tak boleh pun nak delete cerita tu daripada TV station. Betul. Tak nak makcik tu kena tengok juga. Tapi kalau itulah cerita yang kau dah suap je audience, maka audience selesalah itu. Betul. Dulu Mr. Oz, arwah Mr. Oz boleh basuh ikan kan, tengok cerita basuh ikan guna pencuci pinggan. Muka tak handsome tapi main character bro dalam cerita tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Aspalela, Saiful Lapet dengan Yasin. Betul. Yasin bawa watak Ori. Dia punya pelakon Maya Karin. Berjaya bro cerita tu sampai sekarang. Aspalela, orang tahu lagu tu. Kenapa? Sebab bila industri dah bertukar dan itu saja praktisnya. Itu je aku rasa. Dan Korea berjaya. So kita nak buat macam Korea. Sedangkan kita ada kita punya cita rasa sendiri pun. Betul. Sebenarnya. Kenapa dulu Eman Manan boleh jadi hero kat setiap drama? Betul. Eman Manan kan Melayu silat je. Kau fight mesti silat je. Tak kisah Mamat tu pakai pistol, kau silat gak kan. So nak tunjuk kemelayuan tu. Sekarang dah tak ada. Kalau fight mesti let's go bro. Apa cara untuk mengubah benda tu? Susah dan lambat lagi. Sebenarnya industri kita ni, kalau dia adalah agama dan kita yang pengikutnya, kita dah sesat. Sebab ajaran industri tu sendiri dah salah.
Sepatutnya yang memilih pelakon dan memilih skrip adalah pengarah. Pengarah punya kerja adalah untuk mencari producer yang boleh producekan di satu cerita. Contoh, ada scriptwriter datang kat director, aku suka cerita ni. Tanggungjawab pengarah yang pertama adalah mencari naskah yang sangat hebat, yang sedap dan bagus. Kedua adalah pelakon yang hebat, yang sedap dan bagus, dan tim yang bagus. Kenapa dengan urutan ini? Okay, katakan kalau skrip bagus, pelakon bagus, tim tak bagus, cerita akan tetap bagus. Betul? Betul. Kalau kau dapat pelakon macam Fadli Mas'ud buat homework, kau dapat skrip yang sedap untuk Fadli Mas'ud buat homework. Betul? Okay. Kalau skrip bagus, pelakon tak bagus, tim bagus, cerita akan tetap bagus. Sebab skrip power. Sebab skrip power, tim akan macam mana pun pelakon tu berlakon kayu, tim editor boleh berlakon bagi nampak dia, boleh pekat-kat bagi nampak handsome. Tapi kalau naskah tai, pelakon power, tim power, kalau cerita tu slow pacing, tak best, macam mana pun tak best juga. So antara tiga ni, lebih baik jangan ada satu yang tak bagus lah. So pengarah sepatutnya pengarah memilih skrip, pengarah memilih pelakon, dan pengarah minta producer provide team yang best. Maka cukup tiga ini, cukuplah cerita kau untuk buat. Sekarang ni dah salah. Sekarang ni producer nak buat duit, dia cari pelakon dulu, tak kisah cerita apa. Faham. Okay, tengok pelakon ni mahal tapi dia boleh tarik crowd. Okay, kita ambil cerita apa yang audience suka tengok. Okay, cerita ni typical, ambil cerita ni Mak Petai kan. Mak Petai ikat tepi kan. Cerita dia pasal perempuan ni tak restu, laki ni miskin, laki ni jual petai kan. Lepas tu ambil pengarah, mana pengarah, ambil pengarah ni, ambil ni. Yang tak, kita ambil pengarah yang bagus sikit, yang bagus lah, ambil pengarah yang bagus. Tapi pelakon ni mahal, so kau nak tukar pelakon, kau tukar pengarah, ambil pengarah yang murah sikit. So direction dah lain. Direction dia dah bukan pasal story, direction dia dah bukan pasal pengarah yang bagus, bukan pasal team yang bagus, tetapi kesedarannya pasal pelakon yang ramai followers, pelakon yang boleh berlakon. Maka terjadi je lah satu cerita. Tetapi sekarang ada banyak effort dan inisiatif yang datang daripada siapa datang daripada View, OTT lah. OTT betul, OTT. Dia OTT lain, Astro Shaw filem. Bagus. Tapi sebagus mana pun, sehebat mana pun, bagi aku satu cerita yang paling power dekat Malaysia yang kau rasa yang kita buat pada zaman ini, di generasi Z sekarang ni, kau rasa Series movie tak kisah. Kalau boleh bagi dua-dua, dia berfikir tu dah menjawab soalan. Imaginor lah. Imaginor. Okay, Chun lagi. Aku Sherif. Okay, Chun betul lagi. Aku tak tengok sangat. Okay. Sherif dan Imaginor, kita letak kat negara sebelah je, letak kat Indonesia. Yes. Boleh jual tak? Berapa banyak cerita dah macam Imaginor. Berapa banyak kau nak cakap Sherif, letak sebelah Red Redemption lah. Betul. Kan? Aku tak cakap Sherif adalah cerita yang tak bagus. Tak. Betul. Aku adore gila Zul Arifin punya acting dalam tu. Sebab solid, natural, sedap. Syafiq Kal punya stunt gila babi, buat sendiri bro. Power. Tetapi jauh tak untuk kita melangkah ke Indonesia tu. Jauh lah bro. Kan? Betul. Adalah sebab apa? Mungkin banyaklah faktor dia. Diorang punya government support ke, diorang punya negara besar ke. Diorang kat sana mana ada Melayu, Cina dan India. Diorang kat sana Indonesia. Betul. Kan? Bangsa Indonesia yang muka Cina pun cakap bahasa bertuturan dia bahasa Indonesia kan. So bila diorang tengok, diorang faham. So semua race dekat sana boleh tengok filem diorang. Kita kat sini, kalau aku buat filem, aku rasa kawan-kawan aku yang berbangsa Cina akan tengok, tetapi yang bukan kawan-kawan aku yang berbangsa Cina akan tengok tak? Belum tentu. Betul. Okay. Itulah kalau nak dikomparekan kita dengan Indonesia. Dan macam mana kita nak ke sana, kita dah sangat terlalu jauh. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah percaya akan mereka yang baru naik ni. Sebab sekarang ni aku banyak sangat cakap tak kan? Tak apa. Okay. Pada pendapat aku sekarang ni, aku sebut nama-nama ni. Han Hakim, Merkin, Nade, Eddie Ashraf, Mirul Aiman, Amir Anaf, Merkin, budak yang M. Syafwan yang buat video editing power tu, Sofyang yang buat VFX tu, penyanyi-penyanyi baru ada, Heidi Moru, katakan band yang dah 10 tahun tapi diorang tengah doing so well, Empty Page katakan, kita ambil Musin Coach, kita ambil semua yang new generasi ini, korang juga yang tengah buat podcast ni kan, percayakanlah akan mereka ini. Sebab soalan ini yang
budak-budak ni semua tanya, boleh ke kita ubah? Sebab Merkin pernah tanya aku soalan ni, Han Hakim pernah tanya aku soalan ni. Siapa yang tak pernah tanya soalan ni? Mereka yang dah tua-tua tu lah. Betul. Kan? Sebab dia orang tahu satu, dia orang tak mampu, dan kalau ditukarkan mereka mungkin tidak boleh cari makan pun, sebab dia orang tahu yang kita tak kerja macam dia orang. Kan? Faham. Tetapi ada orang-orang tua dekat luar sana, bukan tua yang lebih berpengalaman, yang bekerja tetapi okey untuk turunkan ego mereka dan bagi peluang untuk kita. Kan? Cuma nak tak nak sekarang kita kena ikut kepala diorang dulu lah, sebab diorang memegang. Itu lah.